Assalamualaikum. Saya Rahat Radua binti Muhammad. Saya Safia binti Musa. Kami dari Sengali TV. Pada hari ini, peserta Kemilau bergerak dari hotel ke destinasi berikutnya dengan menaiki bas. Alhamdulillah, hari ini kumpulan Kembara Ilmu berkunjung ke Sekolah Alif Brunei Darussalam. Kami disambut oleh murid-murid Sekolah Alif Cawang Rimba dengan alunan zikir dan selawat ke atas Nabi. Kemudian, kami mendengar ucapan daripada guru besar Sekolah Alif. Kepada sekolah kami yang very humble, yang berbahagia, yang ada di Muslim, Persatuan Rakan Khidmat Setia Malaysia, pasukan Badan Budi dari Malaysia. Kami mendengar taklimat tentang aktiviti berkumpulan. Setiap kumpulan diberikan nombor sebagai nama kumpulan. Murid Sekolah Alif turut menyertai aktiviti pada hari ini. Setiap kumpulan membahagikan tugasan kepada beberapa ahli. Aktiviti yang dijalankan pada hari ini adalah galah panjang, tembak bulu ayam, rekiasi tali dan ancang-ancang laut. Permainan sepak bulu ayam terkenal sejak dahulu kala. Dapat dibanggakan, permainan ini sampai kini masih menjadi pilihan untuk beriadah dan mengisi waktu lapang. Biasanya, kanak-kanak lelaki suka dengan permainan ini. Lebih menarik kerana permainan ini sesuai dimainkan pada bila masa sahaja. Permainan ini lebih menarik menekankan kemahiran menimbang bulu ayam dengan kaki. Setiap kumpulan bertanding menimbang paling banyak dalam masa 1 minit. Kami berpeluang membuat gelang daripada tali. Kami diuji dari segi kekemasan dan kekreatifan. Masing-masing berusaha untuk menghasilkan gelang yang paling cantik dan kemas. Rekreasi tali ini dapat meningkatkan kerjasama antara ahli kumpulan. Seronok tahu kawan-kawan? Galah panjang adalah sejenis permainan tradisional yang dimainkan di atas gelanggang yang dilakar di atas tanah kosong. Gelanggang yang dibuat mengandungi 2 jalur dan beberapa baris bergantung kepada bilangan pemain. Permainan ancang-ancang laut ini merupakan satu permainan yang mudah dan senang dijalankan dalam kelas atau di mana sahaja kerana ia tidak memerlukan sebarang peralatan. Dalam permainan ini, kanak-kanak perlu dibahagikan kepada 2 kumpulan. Kami diberi tugasan untuk mempelajari dialek Brunei. Antara dialek Brunei yang kami pelajari ialah kerapak bermaksud bercakap, damit bermaksud kecil dan yang lain-lain. Setelah itu, kami dikehendaki untuk membuat CPR dance. Majlis diakhiri dengan penyampaian cenderamata daripada pihak Sekolah Alif kepada urusan program. Lelah berjalan di tengah pekan sehingga sebentar di warung Siti. Terima kasih kami ucapkan atas segala jasa dan bakti. Kami meninggalkan Sekolah Alif dengan senang hati. Sekian sahaja liputan daripada kami. Kurs Sengali TV. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.